Masya Allah, Alhamdulillah. Baru selesai memukat. Alhamdulillah, hari ni kita memukat. Tengok hasil kita. Masya Allah. Ada lagi satu. Alhamdulillah. Banyak gold bar hari ni. Semua gold bar. Ni hasil memukat kita. Jauh kita jalan ni, sampai ke luang. Okay, geng. Jadi di sebalik emas ni panjang cerita dia. Akak ni jual emas sebabnya dia tak nak berhutang lagi. Lepas tu suami dia buka kedai makan, jadi dia masukkan dalam Arahnu, dan duit tu dia bagi suami dia untuk berniaga. Pengorbanan seorang isteri. Masya Allah, kisah dia. Ni barang-barang dia ni. Okay. Lepas tu yang ni, kisah dia satu orang sahabat hafiz Quran, imam surau kami. Dia jual ni sebab apa? Sebab nak kahwin. 5 tak silap. Dia nak kahwin. Jadi dia jual emas ni untuk hari bahagia dia. Hari yang istimewa, hari yang dimana hilanglah masa bujang dia. Okay, ni jual ni sebab nak kahwin. Bukan kahwin lagi kahwin first time. Okay, ini pula satu sahabat kita, tak boleh nak cerita lah panjang-panjang. Dia nak jual, kisah dia kereta tak bayar lagi, nak guna duit segera. Inilah misi dan visi kami. Di saat anda perlukan duit, kami datang bantu ringankan beban anda dengan emas lama ataupun emas gadaian. Okey, emas. Okey, ni emas emas di tangan, di hati. Assalamualaikum.